Tetapi kes addendum ni agak unik, pelik juga. Saya nak bangkit di sini sebab ada tengok video Tun Dr. Mahathir? Ada tengok tak? Bila dia ditanya oleh pihak media, video tu Dr. Mahathir kata, bila ditanya mengenai dengan pengampunan yang Anwar dapat, kata Tun, selepas dia jadi Perdana Menteri, dia menerima satu surat atau watikah daripada Duli Yang Muhammadiyah Seri Paduka Baginda di Pertua Agong, yang pada waktu itu ialah Sultan Muhammad kelima sekarang ini. Dr. Mahathir kata dia ditunjuk watikah itu dan dia minta tanda tangan. Dia kata dia tidak boleh nak merujuk pada mana-mana pihak sebab pegawai negara belum dilantik, menteri wilayah belum dilantik, dan Anwar mendapat pengampunan. Maknanya tanpa melalui mesyuarat lembaga pengampunan, kalau saya dipaham gitu. Dan kalau itulah kaedahnya, bermakna pengampunan Anwar tidak sah. Ini yang rakyat kena tahu. Dan selain daripada itu, Wata Murti juga sebelum timbulnya kes addendum ini, dia juga telah file kes ke mahkamah. Kerana walaupun Anwar dikatakan mendapat pengampunan penuh, tetapi mengikut kajian yang dibuat oleh Wata Murti dan pasukannya mengatakan bahawa Anwar walaupun dapat pengampunan tidak layak bertanding, kerana dia ada tempoh 5 tahun selepas dia didapati bersalah. Dan walaupun dia dapat pengampunan, tapi kena tunggu ada pengampunan 5 tahun. Mana dia boleh ketepikan 5 tahun itu kalau ada pengampunan. Pada Wata Murti dan kumpulannya mengatakan pengampunan Anwar ini tak termasuk dalam pengecualian 5 tahun ini. Dan dia juga telah memfailkan kes ini ke mahkamah, dan kes ini akan didengar pada 27 hari bulan Januari ini. Dan oleh hakim yang sama yang memutuskan bahawa Datuk Najib tak dapat house arrest kerana kononnya tidak dibawa dalam mesyuarat lembaga pengampunan walaupun ada addendum. Addendum ini dah ada 2 tahun dulu, tapi kata tak ada. Kemudian orang tanya, bawa pergi ke mahkamah, dia kata hearsay. Lepas tu bawa pula pergi ke mahkamah, ada dah pula, cuma tidak melalui lembaga pengampunan. Tak kepelik ni. Jadi saya harap Wata Murti yang bawa kes ini, dia boleh bangkit isu oleh kerana dia bawa keabsahan pengampunan Anwar, tapi boleh juga dikaitkan bersama dengan keputusan addendum Datuk Seri Najib baru ini. Faham tak?